Ni Mata nak bagi tahu kedai yang kena tutup lah kan. Tu roti canai Padang, masakan Padang. Tu nampak tu. Yang tu dia dah buang dah. Dia dah buang dah bumbung dia semua. Pisang goreng cheese, lagi laksa Darul Aman. Laksa Darul Aman, lagi kedai Abang Din Murtabak, asam pedas, popiah basah, nasi lemak mek, nasi goreng ayam ica, lagi apa tu teratak, nasi campur teratak, lepas tu apa dia? Pisang goreng mazlan, lepas tu cendol kembang. Bizal. Tu semua akan disodok lah nanti ni semua ni. Dia di BKL bagi masa sampai hari Ahad ni je. Kalau tak buat juga, tak buang semua kemah-kemah tu, di BKL akan sodok lah. Panggil apa? Backhoe kan. Sodok semua. Itulah. Tapi kedai Mak Tam belah ni tak kena lagi. Itulah. Tu semua tu.